Alia, hari tu I tengok story you jalan sana shopping sakan? Itulah tu seronok betul tengoknya. Ya tak adalah, biasa je. Shopping, cuti kan reward untuk diri sendiri. Alia, minggu ni you free tak? Kalau tak free, kita nak ajak pergi lepak mana-mana ke makan ke? Alah, sorry. Minggu ni I busy sikit. I dah jumpa klien dekat Grand Hyatt tu. Wah, mewahnya. Mesti klien tu kaya kan? Tak apalah, lain kali je lah kita lepak. Dah waktu lunch ni. Kita orang pergi gerak makan dulu lah. Okey. Wah. Mesti best kan kau dapat klien yang kaya? Tak adalah. Biasa-biasa je. Nanti bosan juga. Kerja pun masuk. Dapat melancong, shopping pula tu. Tak adalah. Tu guna duit simpanan I. Yelah tu. Dah lah. Jom kita pergi makan. Jom. Hai, penatnya hari ni. Tak sabar nak cuti. Nak ke mana Ni kalau pergi Korea best juga. Berapa tiket? Aduh, mahalnya. Lah. Tadi kan jumpa klien. Kalau edit resit, agak-agak kantoi tak? Boleh ni cuba. Samalah. Ya, masuk. Bos, ni resit dari tuntutan saya jumpa klien hari tu. Oh, terima kasih. Nanti saya cek. Ada apa-apa lagi? Tak ada, itu saja. Okay, thank you. PA? Ya, bos. Tolong simpan resit ni baik-baik ya. Baik, bos. Aduh, nak pergi tandas lah. Ni bukan ke resit ori? Kena ambil gambar ni. Ya, masuk. Maaf bos, mengganggu. Nak tanya, ada Alia datang sini tak? Ada. Kenapa ya? Saya rasa mencurigakan lah dengan Alia tu. Mencurigakan? Maksudnya? Tadi saya buka file dia, saya jumpa resit. Tapi tak tahu lah benda tu betul ke tak. Boleh saya tengok tak? Boleh? Ni bukan resit yang dari klien di hotel tu ke? Ya bos, tapi rasanya resit tu macam lain je. Yelah. Lain. Lain macam mana tu? Resit ni lebih mahal daripada resit tu. Alamak, habis tu macam mana ni? Kalau macam tu, awak boleh tolong saya siasat tak benda ni? Hai Armiana. Ya? You boleh tolong cek resit ni tak? Kenapa tu? Hari tu I nampak Alia macam tengah sorot something. I nampak dia sorot resit. Lepas tu I pergilah jumpa bos. I tunjuk resit yang I jumpa tu. Dia cakap resit tu berlainan. Oh, alamak. I see. Boleh I tengok resit tu? Boleh? Terima kasih. Hello, good morning. Apa yang boleh saya bantu? Morning. Boleh saya cek jumlah perbelanjaan di bawah nama company ni tak? Company apa ya? Company Lily Sendirian Berhad. Okey, boleh. Tunggu sebentar ya. Okey. Hello Puan, masih ada di talian? Ya, saya. Nampaknya jumlah perbelanjaan sebanyak 9,000 sahaja. 9,000? Boleh awak send resit tu dekat nombor company ni tak? Boleh, saya akan hantar. Okey, terima kasih. Sama. Nampaknya apa yang you cakap tadi betul. Hanya 9,000 saja yang dibelanjakan. Tiba-tiba pula ada 11,000. Wah, banyaknya. Boleh you send resit original tu kat I? Boleh? Okay, thank you.
pagi Puan. Selamat pagi Puan, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya nak buat laporan tentang penipuan resit palsu. Jika ada ada bukti, Ada? boleh saya tengok? Boleh Puan. Nampaknya saya kena beritahu dahulu kepada unit integriti. Tunggu sekejap ya Puan. Okey. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Puan, saya ada kes yang melibatkan tuntutan palsu. Boleh saya tengok? Boleh Puan. Siapa yang laporkan ni? Ada seorang staf daripada kampung tersebut Puan. Okey, jom tengok dia. Saya pergi bawa mereka. Awak ke yang buat laporan ni? Ya, saya Cik. Nampaknya laporan awak ni dah membuktikan yang dia buat jenayah di bawah Akta SPRM 2009 atau Akta 694 yang membolehkan dikenakan dengan penjara maksimum 20 tahun. Apa tindakan seterusnya? Apa kata kita buat perangkap dahulu biar kita senang nak tangkap dia. Bagus juga idea awak ni. Baik kita buat macam tu dulu. Baik. Saya kumpulkan awak semua ni sebab saya nak cadangan daripada awak semua. Macam mana kita nak tangkap Alia ni? Kat sini siapa ada cadangan? Saya cadangkan kita buatkan meeting palsu untuk Alia. Boleh juga tu. Dekat sini siapa setuju? Setuju. Okey. Kalau macam tu PA boleh panggil ke Alia sekarang. Boleh, bos. Alia, ya? tadi bos ada nak jumpa dalam meeting. Boleh ikut? Okey. Jom. Bos, ini Alia. Duduk. Okey, semua boleh bersurai? Kejap. Saya ada benda penting nak bagi tahu. Terutamanya awak Alia. Saya? Ya awak. Ni apa ya? Kenapa kat saya? Saya rasa awak tak boleh berdalih lagi. Sebab kita orang semua kat sini